Aku melupa dah. Kalau siapa-siapa yang tengok video ni, kemudian hampa cari video yang aku buat D4S tu, hampa akan jumpa beza, okey, kat sini workshoe. Yang ni bukan yang orang kata kalau packing asai dia tak main dengan yang ni. Walaupun yang ni original, dia ada lagi satu yang tutup tu. Dia ada beza kan. Okey. Dekat dia tak bagi bagus. Kalau condition body dia kan, aku boleh bagi markah 8.5 per 10. Nampak tengok, masih cantik. Okey. Dia nak buat apa yang ni aku tak sure geng. Sebab totally tak ingat. Faktor usia ke apa aku pun tak sure lah. Okey, kita mau masuk. Terbalik pula dah. Okey. Masuk. Boleh on. Mirror dia terangkat ke? Sepatutnya mirror macam ni. Okey. Ni mirror dia terangkat. Okey. Masih berfungsi, masih jalan. Tak mau. So dia keluar error kan. Kadang-kadang hang tahu siapa jadi gini. Kamera dah lama, dah berumur, okey. Kemudian hang tak pernah servis atau hang tak hantar servis. Jadi macam ni ya. Kalau siapa-siapa nak faham lagi, aku bagi faham dengan kereta motor. Kereta motor ada mileage dia, ada masa tertentu, okey, sama ada mileage ataupun masa kan. 6 bulan atau setahun ataupun 10,000, 5,000 kereta motor apa semua pas servis. Kamera pasti pada macam tu. DSLR ke mirrorless ke dia ada mechanical part. Okey, dia ada mechanical part yang menggerakkan dia untuk supaya ambil gambar. Shutter bergerak, mirror bergerak dan sebagainya kan. So benda-benda macam tu hampa kena hantar kat geng-geng profesional. Contohnya macam hampa hantar aku, kena hantar servis. Kenapa kena hantar servis? Sebelum rosak kena hantar servis. Okey, supaya tahan lama. Pasal apa kereta motor tak tunggu rosak baru servis? Pasal apa kamera nak tunggu rosak baru hantar servis? So cuba fikirkan benda-benda tu. Okey. So 2025 D4 boleh pakai D4S, boleh pakai D4 boleh pakai ya. Kemudian yang ni kalau tuning nak bagi fight dengan D6 tak ada isu. Nak fight dengan Z9 tak ada isu. InsyaAllah. Okey, siapa-siapa ada body, bukan kata body ni je, mana-mana body kamera yang hampa ada, hampa nak buat custom firmware dengan aku supaya autofocus jadi lagi laju, ISO hang boleh pump lagi tinggi, color pagi, petang, siang, malam, indoor, outdoor, white balance dan color tak mau pening, pakai satu color je, selesai masalah. Boleh settle, bateri jadi lagi jimat. So proses-proses tu, contohlah kamera ni dulu 20,000 contoh, okey. Habis tu hang nak pergi beli kamera baru pula lah dalam 30,000, dah 50,000, sakit otak, sakit kepala. Okey, hantar my service aku, kita buat custom firmware tuning dengan sedikit, memang sikit gila, okey. Sikit gila, tak sampai 1% pun berbanding hampir beli kamera baru, okey. Hang boleh bagi sama performance atau follow ikut. Tak mau suka hati hampa, benda boleh jimat weh, dia boleh pakai lagi 5-10 tahun. Tu lah contoh-contoh, okey. So second value should be bawah 5K, atas 3K. Kalau bawah 3K aku tak sure, okey. Kalau kata nampak jumpa boleh beli tak boleh beli sebab apa? Shutter count dia dia ni atas 300,000, berapa ratus ribu aku lupa, aku tak ingat, okey. Kalau manufacture dia, cuma bila hampa beli tu, baru beli, hantar servis lah. Siapa yang tak biasa rosak, jangan kita cakap besar ke apa, hantar servis, okey. Tak wajib hampa nak servis, hampa nak hantar kat orang lain pun suka hati hampa lah kan. Ada soalan fotografi bawah, tepi, atas, hampa nak tanya, okey, hampa WhatsApp je, insyaAllah aku jawab, okey. Cuma jangan duk call biasa, message dalam bentuk WhatsApp, voice message atau video message, insyaAllah aku jawab. Kalau aku tak jawab, lepas sehari 2 kan message lagi, insyaAllah aku jawab. Itu je syarat aku, okey. Mudah, simple, 2025. Kalau hampa cari daripada hampa, okey, contohlah hampa bawa keluar
3,000, 5,000, beli sebiji. Body ni dulu dah lebih kurang dalam 20 lebih ke, aku lupa dah, tapi atas 18. Okey. Performance hampa boleh follow dengan kamera yang harga 5 angka zaman lah. Tak mau. So benda boleh jimat kan. Dan aku nak komen pun tak ada apa nak komen. Kamera ni antara kamera yang perfect, sangat susah nak rosak, bateri tahan lama, best. Yang tu je. Okey. So okey geng, bye. Assalamualaikum. Lagi satu, kalau hampa nak servis repair dengan aku, roger je. Okey, jumpa boleh, post boleh.